Jannatin tajri. Jannatin tajri. Rabbuhum bizambihim. Rabbuhum bidzambihim. Bukan abang kata saya pandai, tidak. Kita kan duk mengajak tajwid. Ramai dan banyak perangai masing-masing duk ada. Yang paling risau, baca sedap tapi dia tak perasan dia salah. Macam dia. Jadi, kalau siapa-siapa yang menghadapi masalah macam ni dan tak tahu macam mana nak perbetul, jangan lupa tonton video ni sampai habis. Sebab apa? Sebab anda memerlukan kad ini. Kad tajwid ni, dia bermulanya dengan punca hukum tajwid. Ada lam, mim dan nun. Jadi bagi yang beginner ataupun permulaan baru nak belajar, dia tak jadi confused. Sebab kita tak pi pada nama dulu. Kita pi puncanya. Lam, mim dan nun. Yang kedua, dia ada penerangan. Alamak, tapi nipis aja. Mana muka surat dia? Jangan takut. Kita scan semua logo QR yang ada sini untuk mendapatkan penerangan. Tada! Dalam bahagian ni, tuan-tuan boleh membaca penerangan tentang hukum tajwid yang terlibat. Yang paling bestnya ialah dia ada roda. Belajar dengan memusing sahaja boleh belajar tajwid. Kalau orang tua-tua pun tertarik, anak-anak tak dan lena. Sonok duk belajar tajwid. Okey, jadi apa kata saya nak tuan-tuan dapatkan kad jari tajwid ini? Kelas percuma, tutorial mengajar. Dalam masa yang sama ada kelas-kelas ibrah. Dalam masa yang sama dapat faham dan belajar tajwid. Semua ini hanya berharga ringgit Malaysia RM2,500 sahaja. Dapat semua yang tadi tu? Kelas tiap-tiap minggu percuma? Ya, sepanjang masa. Of course. Untuk anda, sekadar nak bagi tahu sahaja. Jom, jangan jadikan rumah kita sunyi daripada Al-Quranul Karim. Sebab Nabi berpesan, jangan jadikan rumah kita seperti kubur, seperti rumah yang ditinggalkan. Hidupkan ia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara begini, rumah kita akan berseri dengan cahaya Al-Quran.